kita telah jalankan beberapa pemeriksaan dan juga tindakan sahman terhadap premis-premis di kawasan Cangkak Bukit Bintang ni. Namun tindakan yang paling drastik yang telah kita putuskan untuk menutup jalan dinamakan Jalan Cangkak ni. Tujuan utama kita buat penutupan adalah untuk memastikan keselamatan, terutama sekali keselamatan pengunjung-pengunjung yang datang berkunjung di kawasan ini. Bertujuan yang kedua adalah untuk mengelakkan kesesakan. Kalau kita tengok sebelum ni, kawasan ni memang kawasan yang mengalami kesesakan yang amat teruk sekali. Dan kadang-kadang sehingga berlakunya kemalangan di antara pengunjung dan pengguna jalan raya tersebut. Dan pada malam ni juga kita bersama-sama dengan Jabatan Kesihatan di BKL telah mengadakan operasi dengan menggunakan alat pengimbas bunyi. So kalau kita tengok keadaan di sini, dia punya level tu memang memenuhi peraturan yang telah ditetapkan.